Allah, apa jadi yang kedai aku ni? Ya Allah. Ya Allah, korang tengok kedai aku. Ya Allah, korang tengok. Kedai aku tak ada orang lagi. Korang tengoklah. Kosong. Korang tengok. Sekarang pukul berapa, geng? Korang tengok. 12.32 tengah hari. Korang tengok. Tak ada orang, geng. Korang tengok. Kosong. Allah, kosongnya. Langsung tak ada orang. Kami buka daripada pukul 12. Kami dah cuba buka selama seminggu. Daripada pukul 12 sampai pukul 1.30 baru masuk satu order. So, kami terpaksa buat keputusan untuk tukar waktu operasi. Bermula hari Isnin 19 Februari 5, kami akan tukar waktu operasi kami daripada pukul 1 tengah hari, and ada berita baik, sampai lewat sikit. Sebelum ni sampai pukul 10 malam, sampai pukul 11 malam. 1 tengah hari, hari weekdays, maknanya hari Isnin sampai Khamis. Kita akan buka daripada pukul 1 tengah hari sampai pukul 11 malam. Tapi kalau untuk hari weekend, Jumaat, Sabtu, Ahad, Jumaat kami buka daripada 3 petang sampai pukul 12 tengah malam. And Sabtu dan Ahad ataupun public holiday kami buka daripada pukul 1 sampai pukul 12 tengah malam. Untuk orang-orang yang kerja dekat shopping mall ke, yang kerja dekat tempat-tempat yang balik lewat ke, dalam pukul 10 korang habis kerja ke, korang boleh datang singgah ke kedai kami. InsyaAllah korang sempat makan makanan kami. Walaupun yang jauh, daripada jauh, kalau korang habis kerja daripada KL ke, nak turun ke Ipoh 2 jam, insyaAllah sempat kot. Korang boleh roger dulu, wasabi dulu, bagi tahu korang nak order apa, kami tunggu korang sampai. Kita jumpa, kami start daripada 19 Februari 5 hari Isnin pukul 1 balik ya. Pukul 12 saya tak buka lagi ya. Ingat jangan datang pukul 12 tengah hari, sebab 12 tengah hari memang tak ada orang. Kosong, geng. Kosong. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.